hustle culture adalah culture yang scam. Sepanjang pengalaman aku jumpa macam-macam business owner yang betul-betul berjaya, ini yang diorang sebenarnya buat. Diorang tak hasil 18 jam sehari, 24 jam fikir pasal bisnes. Tapi kadang-kadang kau dengar dia cakap benda tu, sebab benda tu adalah apa yang orang nak dengar. Bukan secara realistiknya apa yang diorang ni buat. Tapi diorang ni sendiri tidur cukup, setiap hari mesti buat exercise at least 30 minit dan diorang ada hobi yang diorang buat. Sebab diorang ni sebenarnya faham, bisnes ni adalah marathon, bukan sprint. So kalau engkau kekalkan habit yang sebenarnya engkau tak boleh konsisten dalam jangka masa yang panjang, at the end of the day, engkau akan burn out. Owner yang boleh bertahan selama 10 tahun, dia bukan yang paling kuat buat benda-benda yang susah ni. Tapi dia adalah orang yang paling konsisten. Dan dia cipta habit yang dia boleh konsisten dalam masa yang panjang. Ini framework yang aku buat based on pengalaman aku borak dengan business owner yang berjaya ni. Dan benda ni non-negotiable. First, kau punya tidur mesti kena cukup. 7 ke 8 jam sehari mesti cukup. Nombor 2, exercise. Buat 30 minit exercise setiap hari. Lepas tu, proper meal. Makanan kena jaga dan kena cukup. Paling penting adalah family. Kau perlu ada masa spend dengan family setiap hari. Tak kisahlah busy macam mana pun hidup kau, dalam satu hari, kau cuba fulfill 4 benda ni. Bila perkara ni kau jaga, energy kau akan sustain. Dan teori dia very simple. Kalau energy kau sustain, maka bisnes kau pun boleh sustain. Benda ni tak ramai orang cakap. Sebab apa? Sebab benda ni tak seksi. Lebih seksi kalau kita bercakap pasal hustle. Tapi, orang yang betul-betul berjaya, dia tahu macam mana nak sustain dia punya energy supaya bisnes dia boleh sustain.